Korang, hari ni kita nak cakap pasal partition. Okay, hari ni kita nak bagi tahu kita bukan sahaja ada partition yang jenis biasa macam ni, yang biasa kontraktor pakai. Okay, so yang ini yang biasa punya. Kita ada dua jenis yang lain. Korang nak tahu apa dua jenis yang lain tu? Korang tengok video ni sampai habis. Okay, sekarang kita tunjuk dua jenis papan yang kita cakap tadi tu. Dekat sini kita ada waterproof board. Yang warna hijau ni waterproof board. Yang kedua, warna merah ni kita ada fireboard. Warna merah fireboard. Berbeza warna, berbeza juga dia punya kegunaan dan kelebihan. Okey, sekarang kita cakap pasal waterproof board. Okey, waterproof board ni nama pun waterproof. Maksudnya untuk yang ini dia tahan air. Dia tak serap air macam papan-papan yang biasa yang lain tu. Yang ini ketahanan dia pada air. Okey, jadi dia tak kembang, tak rosak kalau korang kena air. Tapi ingat tahu, kalau korang terlalu lama kenakan papan ni pada air, lama-lama dia pun akan rosak juga. Okey, sekarang kita cakap pasal fireboard. Nama pun fire. Maksudnya dia tahan pada api dan tidak mudah terbakar. Tapi kalau korang terlalu lama kenakan papan ni pada api, dia pun akan terbakar. Maksud tahan api ialah bukan dia terus terbakar, tapi dia ambil masa untuk terbakar. Okey, bukan kita letak api dia terus terbakar, bukan. Tapi ingat, lama-lama kalau korang kenakan papan ni pada api, dia pun akan rosak juga. Korang dah belajar dua papan hari ni. Korang nak dapatkan papan dua jenis ni ataupun papan yang biasa, korang boleh tekan link dekat bio ataupun korang datang kedai. Bye bye.